Assalamualaikum korang. Tata hari ni nak unboxing satu barang. Tata tahu Tata dah cakap Tata takkan beli lagi, tapi ini last untuk tahun 2025, okey? Apa? Tada! Heng teng. Okay. Before unpacking, please be sure to record full video. Jom tengok apa. Sangat pantas ya Tata order semalam. Means kalau Tata order hari ini, Tata akan dapat barang ni esok. Asalkan kena order sebelum pukul 3 petang. Kau abaikanlah muka Tata yang macam semah ni. I'm so excited. Barang ni tak sampai seminggu masuk pasaran Malaysia ya. Wah, packaging dia sangat super. Yes. Dijamin tak kemik, dijamin tak pecah. Apa? Salah! Kurang. Okay, Tata promise. Ini Tata punya perfume yang terakhir untuk 2025 ya. Sebab sekarang dah bulan November kan. Mungkin. Okay, last. Tata nak beli banyak sangat untuk tahun ni. Tapi ini yang last. Sebab Tata dah bau dia. Bukan bau yang ini tau. Tata bau ini adalah Yara Elisa. Yara Elisa adalah wangian daripada range Yara, tapi yang paling latest sekali keluar. Sebelum ni dia ada Yara Pink, Yara Candy. Yara Pink tu dah sedap bau dia. Yara Candy tu pun sedap bau dia. Dan Tata dengar apa ni? Diorang kata yang Yara Elisa ni lagilah sedap bau dia. Jadi, marilah kita tengok. Ini Yara from Latafa. Tak boleh. Kotak dia cantik. Kotak dia macam Yara Pink tu dia pink kan. Ini dia macam dusty pink. Dusty pink untuk Yara Elisa. Boleh tengok. Nak tahu dia ori ke tak, Tata beli ini daripada Al Arab tau. So kalau korang nak beli Sense of Dubai, korang cari kedai dekat TikTok ataupun pergi kedai dia terus Al Arab dekat tapi dia jauh sikit dekat Melaka. Tata dia tu macam nak pergi, tapi Tata jumpa dia online. Al Arab Jalan Legenda 1. Dia dekat, tak silap Tata, dia dekat ya, dia dekat Jalan Hantu tak silap Tata. Tapi ni dah Jalan Legenda 1, Taman Peringgit Melaka. Al Arab. Korang cari je TikTok Al Arab. So dekat sini yang paling legit dan original korang boleh dapat. Tata tak tahu, Tata ada nampak banyak orang jual tapi terlalu murah, jadi tetap macam I mean bukan yang ini ya, sebab yang ini baru masuk. Ini baru tak sampai seminggu masuk pasaran Malaysia. So yang Yara macam Yara Pink, Yara Candy tu kalau korang jumpa sangat murah, Tata dia banyak fake tau. So kalau korang nak dapat ori, sila cari dekat Al Arab ni. Okay, jom kita buka. Tata suka dia punya bottle. Tengoklah you all.
Botol dia cantik. Sangat-sangat. Okay, ini memang tengok ya, made in UAE. Ini memang dari Dubai, Latafa Dubai. So korang boleh, dia ada boleh mana? Boleh scan tengok original ke tak original. Okay, jom kita nak try dia punya bau. Adakah dia boleh menandingi? Buat masa ni Tata paling suka Tata punya Hush Lush from Sugar Bomb. Tapi Tata dah cium bau ni yang Yara Pink. Tata suka gila bau dia. So jom kita try yang ini. Ya Allah. Rasa nak gigit diri sendiri. Oh, sedapnya bau dia. Okay. Untuk Yara Elisa ni, korang tahu Tata memang suka bau-bau yang sangat manis. Tu Tata punya forte. Untuk perfume Tata mestilah bau-bauan yang manis. So ini bau dia sweet gila nak mampu. Ya Allah, sedapnya. So yes, Tata rasa Hush Lush tu lagi mahal Tata beli. Ini dia bawah sikit harga. Nanti Tata bagi tahu harga dia berapa. Tapi Tata rasa dalam banyak-banyak perfume, Tata tunggu dia dry down dia macam mana ya. Sebab dia ni punya base note dia strawberry. Dia ada strawberry, dia ada raspberry, tak silap Tata. Strawberry, raspberry, lepas tu dia punya note tengah dia ada vanilla, dia ada jasmine, dia ada orange blossom. Yes, orange blossom. Lepas tu dia punya note paling bawah dia, tak silap Tata, dia ada vanilla, amber, caramel dengan musk, tak silap Tata. So korang gabungkanlah bau-bau yang itu. Vanilla, okay, strawberry, raspberry tu memang Tata punya favourite. Bau-bau begitu. Lepas tu dia tambah lagi vanilla. Vanilla memang Tata punya favourite juga. And dia ada caramel dengan amber. Masya Allah, sedapnya bau. Tata akan try malam ni. Tata tidur. Tata nak tengok berapa jam. Untuk tidur lah. Tata suka tengok dia tahan sampai pagi tak. Sembuh dalam pukul 10. Tidur. And tengok esok pagi bangun pukul 6 macam tu. Adakah bau dia masih bertahan. Tata nak tahu berapa jam. Tata try pakai itu untuk indoor. Lepas tu esok kalau Tata keluar, Tata akan try pakai lagi. Tata nak tengok kalau dekat luar, outdoor, dia tahan berapa lama. But this is best blind buy untuk orang yang suka perfume yang berbau manis ya. Tata sangat-sangat recommend. My God. Perfume last untuk 2025 ya. Yara Elisa. So ini sebab dia baru je masuk dekat Malaysia. So tak silap Tata harga dia 135. Tata tak tahu harga sebenar dia mungkin lagi mahal. Tapi masuk dekat El Arab tu dia jadi 135. Tapi sebab Tata beli sebab dia baru, dia macam pre-order.
So Tata dapat dia dalam, ada Tata pakai voucher ke apa benda entah. Lepas tu Tata dia dapat dalam 115 sahaja. Tata dapat dia dalam 115 je. So Tata rasa Tata mungkin akan jadikan dia ni. Sebelum ni Tata paling suka, Tata ada banyak. Tapi sebab hari tu Tata pergi Jakarta kan, Tata beli banyak perfume. Tapi Tata rasa once Tata punya perfume yang lain tu habis, mungkin Tata akan kekalkan Yara dengan Sugar Bomb Hush Lush Intense tu coat. Sebab Intense tu Tata tak suka. Tapi Tata tak tahu. Tapi Intense tu okay, dia tahan lama. Tata nak tahu ni, kalau dia tahan lama mungkin Tata akan bertukar kepada ini. Sebab dia ni murah sikit daripada Hush Lush. Tak silap Tata, Hush Lush 18. Hush Lush 18 tak silap Tata. So dia ni murah sikit lah. Even harga penuh dia 135 untuk 100 ml. If I'm not mistaken. Yep. By Latafa perfume. Okay, untuk Latafa Elisa, Tata approve. Korang siapa yang nak boleh dapatkan sekarang, sebab ini memang akan viral ya, sebab dia baru seminggu masuk. Tata rasa orang yang biasa pakai Latafa punya line mesti kena dapatkan Latafa Elisa ni. Dapatkan Yara Elisa ni. Okay. So happy me. Alright. So inilah yang Tata nak unboxing. So jumpa korang lagi nanti dekat next video. Bye bye.